Anak kecil ni kalau kita ajar kat dia benda yang walaupun macam dewasa, kita kata mainan dah ada di rumah, beli membazir. Allah tak suka pembaziran. Dia tak faham kali pertama, tapi kali kedua dan ketiga dia akan tengok muka kita, dia akan mula faham bahasa yang tinggi tu. Walaupun umur dia 4 tahun, 5 tahun, kita 7, kita tak bagi tahu lagi prinsip hidup dan tujuan kehidupan ini adalah akhirat. Mudah lagi ustaz, bagi main game dulu, bagi handphone. Umur 6 tahun hari-hari kita tengok muka anak kita umur 7 tahun, muka anak kita waktu dia tidur umur 9 tahun duduk di depan kita, umur dia 10 tahun. Di mana kehidupan dia nanti? Waktu kita perhati muka dia kan, tengok muka dia, boleh syurga ke nanti kita bersama-sama? Ini ayah dan ibu yang ada pemikiran akhirat. Waktu bila pun dia tengok anak dia, pertimbangan dia 24 jam adalah apakah anak ini berjaya untuk melintasi titian sirat ni. Nak latih jadi ayah dan ibu yang berfikiran akhirat. Anak itu ketika dia utamakan akhirat, tak perlu risau pengajian dia. Dia akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti Allah pandu. Dunia dia akan dapat, akhirat dia akan dapat. Kerana orang yang menanam padi, tumbuh juga di tepi-tepi padi itu rumput dan lalang. Padi itulah yang banyaknya, dan itu dah akhirat. Yang tumbuh di tepi-tepi itu adalah dunia.